Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Okay guys, hari ni aku ada sebiji reel daripada gudang Boslat JWE Round PC. Okay guys, kalau korang tengok daripada design, reel ni semacam Ligton usuk. Adakah ia kembar lidah usuk? Okey, itu tadi nombor siri. Yang ada nombor siri ni harga dia agak mahal dan limited. Aku akan buka dalaman dan kita akan tengok sama ada reel ni sepadan dengan tanda harga yang diniagakan. Untuk tension knob tidak mempunyai clicker guys. Start rate sudah mempunyai clicker, tapi agak slow bunyi dia. Untuk reel ni guys, dia hadir dengan drag clicker yang agak not bad lah, kira ok lah. Sistem braking magnetic guys. Ok guys, aku akan timbang dan kita tengok sama-sama berapa berat yang ada pada reel Boslat ni. Untuk reel usuk memang betul-betul ringan guys, tak silap aku 128 gram. Tapi untuk reel Boslat ni daripada genggaman kita rasa dia solid. Mungkin body dia berbeza daripada usuk. Kita tengok berapa berat yang dapat. ...146 gram. Kategori reel yang agak ringan, bawah 150. Dan aku akan cuba timbang spool dia. Wow, sangat-sangat ringan guys, 5.2 gram. Ok guys, sebelum aku buka reel ni, jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Pada yang baru jumpa channel aku, jangan lupa tekan button subscribe tu, tanda support korang pada channel YouTube aku ni guys. Dalam video ni aku takkan terangkan material apa yang dia pakai dan dia gunakan. Korang nilaikan sendiri, dan pada yang ada reel usuk, korang boleh komen dekat bawah guys. Ok guys, layan video ni guys.
Untuk red washer dia menggunakan carbon tack, dua keping carbon tack yang agak tebal. Tapi kat sini aku tengok grease pada main gear sangat sikit guys. Dan pada carbon tack langsung tiada grease. Memang betul-betul kering guys. Jadi kepada yang baru beli reel ni, harap korang dapat servis lah guys, untuk top up dia punya grease. Memang reel daripada kilang guys, sub water coating tu memang tak wujud guys. Dia tidak ada sub water coating, walaupun reel ini didesain oleh orang pemancing. Dekat Malaysia kita tahu sub water coating. Okay guys, jadi korang kalau nak sub water coating, korang kena hantar servis. Jadi biar pomen akan sub coating.
Untuk reel model-model terkini lah guys, bearing dia betul-betul banyak, gila mesin. Untuk model-model labu yang lama-lama guys, labu Shimano habis buat 5 biji, 6 biji je guys, 7 biji, paling banyak 8 biji lah bearing. Untuk reel Bosslat ni anggaran aku keseluruhan bearing boleh mencecah lebih pada 10 biji dah guys. Jadi untuk permainan air masin hati-hati lah guys. Makan modal tu kalau bearing karat semua. Jadi kena kelap servis guys. Okay guys, jom kita kira berapa bearing yang terdapat pada reel Bosslat ni. 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 guys, plus 1 bearing one way guys. 12 plus 1, jadi untuk kegunaan air masin korang kena delete benda ni. Ok guys, cukup setakat ni video aku. Dan terkurang terlebih aku mohon maaf. Jangan lupa kita akan berjumpa di video akan datang, insyaAllah. Semoga aku dapat membuat video lagi guys. Thank you pada yang dah support channel aku. Assalamualaikum.